Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di Simpang Padang Balang di Highway Diuk dari Sentul. Ini itu dari Sentul, yang ke kanan tu Selayang Gombak, Seri Gombak, dan jalan bertingkat dari ke atas tu. Itu Highway Diuk, nama dia Highway Diuk. Jalan tol menuju Kelantan, Terengganu, Pahang, Janda Baik, dan ada juga ke Sungai Buloh. Suasana pagi di Padang Balang ni, alhamdulillah, cuaca tidak hujan pagi ini. Mudah-mudahan cerah, panas sampai ke petang. Ini pagi jam lebih kurang jam 7.40 waktu Malaysia, jam 7.40. Suasana pagi ya. Pagi sangat. Saya kebetulan membuat video ini untuk jalan-jalan, untuk mengisi waktu lapang, waktu kosong. Saya jalan-jalan pagi ini untuk olahraga, senam, jalan kaki 4.000 langkah. 4.000 langkah. Pagi ini semua aktivitas lancar. Semoga aktivitas lancar. Aktiviti di mana jua berada, sahabat-sahabat di mana jua berada, sehat selalu dan mudah rezeki, panjang umur, dan tidak kurang suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Ini di sini Simpang Highway Diuk. Ke kanan, ke kiri. Ke kiri ini boleh sampai Klang, boleh sampai ke Klang, Sungai Buloh, Sungai Puchala, PJ, mana-mana boleh pergi kalau ke kiri. Ya, kalau ke kanan tu Seri Gombak, Taman Seri Gombak, Selayang, Sungai Buloh juga boleh pergi. Jauh boleh pergi, mana-mana boleh pergi kat sini. Suasana pagi di Simpang Highway Diuk, Kampung Padang Balang. Pagi ini Kampung Padang Balang, jalan-jalan. Semoga sehat selalu dan tidak kurang suatu apapun. Amin. Simpang Padang Balang ni, Padang Balang menyala guys. Padang Balang menyala. Kita ni jalan-jalan petang di kawasan Padang Balang, Kuala Lumpur. Kita jalan-jalan, tengok kawasan, tengok situasi. Dah lama tak jalan dekat sini, dekat setahun lebih kot tak jalan. Dah setahun lebih tak jalan sini. Kita nak tahu keadaannya macam mana. Padang Balang ni memang kampung Padang Balang. Tak ada macam, tak kampung sangat lah. Dia ada macam bandar-bandar sikit. Rumah rapat, rumah banyak sangat rumah sini. Ini jalan shortcut ke Padang Balang. Masih di kawasan Padang Balang, Kuala Lumpur. Dia nama dia Kampung Padang Balang, tapi letak dia di Kuala Lumpur. Letak dia kat Kuala Lumpur Padang Balang. Tak jauh dari bandar. Di tepi bandar, di tepi kota, di pinggir kota namanya. Kota Kuala Lumpur. Tak ada bezanya dengan kota. Penuh dah penduduk. Macam Keramat lah, Keramat. Dulu Keramat tu kampung Datuk Keramat. Tapi sekarang dah
dah petah dah. Rumah dah tingkat 3, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 pun ada rumah. Banyak yang rumah kat situ. Padang Balang dan sekitarnya. Ramai orang Padang Balang ni, anak-anak dia dah pindah ke kampung. Bang, ke kampung Rawang, Seremban, Sungai Chow. Tak ada dekat sini dah. Ni yang tinggal ni ayah-ayah, mak-mak dia je. Yang anak-anak dia dah pindah ke Rawang, pindah ke Seremban, pindah ke Batang Kali. Dah tak ada dah, tak ramai dah dekat sini Padang Balang ni. Yang lahir kat sini kebanyakan dah pindah ke kawasan agak kampung sikit, kawasan kampung. Kita jalan-jalan dulu guys. Selamat petang. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.